Hai, Assalamualaikum semua. Okey. So, sebab helmet ARC Ritz aku ni aku dah pakai berapa tahun? Dalam 5 ke 10 tahun rasanya. Lebih kurang 10 tahun dah lah aku pakai helmet ni. Tapi tak pernah basuh dalamnya. Cuma aku buka yang ni, lepas tu cuci dia punya visor je lah. So hari ni aku ingat nak cuci, so aku nak tunjukkan cara macam mana nak cuci helmet ARC Ritz ni. So bila aku cuci yang ni, dia kena rendam dalam baldi lebih kurang sehari jugalah kena rendam. Rendam sekali semua ni nanti. Dalam masa tengah cuci ni, nak tunggu siap, nak tunggu kering apa semua, aku adalah spare helmet SGV ni. Yang ni lah nanti aku akan pakai sementara untuk buat kerja kan. Okay. So aku nak tunjukkan cara macam mana nak buka dan pasang dia. Bila dah buka tu, nanti hampa boleh nak cuci tu hampa cuma rendam dalam baldi je lah. Dalam baldi isi dengan air sabun. Lepas tu rendam lah dalam 24 jam. Okay, so macam kalau hampa tengok dekat sini, dia ada satu klip tau, kiri kanan. Yang ni hampa kena tolak depan untuk buka dia. Pagi aku angkat kau dari rak ARC Ritz debu. So macam aku sebelum ni aku tak tahu yang mana kiri mana kanan, so aku tulis dengan marker. Tapi sebenarnya dekat sini dia dah ada tulis dah. Yang mana kiri kanan, yang kiri dia tulis L, yang kanan dia tulis right. Dekat sini. Pun aku tap bagi rendam, sabun masuk rapat, kulit luar kilat, dalam pun sedap, kesan hujan, kesan peluh. Aku Okey, lepas dah buka dia punya visor, kita buka yang dia punya span ni lah. Span ni terlampau kotor sangat, lepas tu berbau sebab peluh. Lepas tu kadang kena hujan, dia tak kering dengan elok. Dia yang ni dia ada klip ni dekat dalam ni. Sangkut situ dulu, baru tekan dia punya pin tu. gosok sampai halus, sampai elok, bisa putih, jalan satu So yang ni pun boleh buka ni kiri kanan. Dia ada satu nut, ada dua. Sini satu, lepas tu dalam ni satu. Ada dua nut. So yang ni dia plastik. Kita kena buka dengan hati-hati lah. Sebab aku guna ni skru besi. Takut rosak lah kan, sebab dia plastik. dorong, bau lama hilang, masuk angin segar. Toklah licin, cepat-cepat, jangan panik, aku buat teliti, tak main cincai. Setiap celah aku singkirkan daki, bersih luar, Ni dia punya nut dia. bersih dalam. So kita boleh cabut je lah dia punya ni. Satu So kita buka belah kanan pula. demi satu aku pasang semula. Bila klik dia rapat, hati pun lega, rasa sempurna. Basuh cuci ARC Ritz. Okay, so dia punya span dalam ni tak boleh buka. Nanti kalau kita cuba buka juga, takut dia rosak lah. So kita cuma rendam dalam baldi.
Okey, so macam ni lah rupa dia bila dah buka. Sekarang kita rendam dia untuk 24 jam. Nanti aku akan tunjukkan cara untuk pemasangan dia pula. Okey, yang ni belah kanan dah siap pasang. So aku tunjukkan cara macam mana nak pasang yang belah kiri. Step dia sama je. Mula-mula ni yang dia punya ni, dekat sini ada lubang ni. Dekat sini ada lubang. Ni masukkan betul-betul. Dia ada 2 skru. Satu dekat sini, satu dekat sini. Jadi pasang balik je dia punya skru. Basuh cuci, siap semula. Basuh cuci, air sirits. Bila dipakai, rasa mulai. Lepas kering, aku susun cantik, getah visor, semua ada. Lepas tu yang ni macam biasa, cuma tinggal pasang ni je lagi, pasang visor dengan dalam dia punya ni. Ni nak pasang yang dalam dia. Ni hampa akan nampak dalam ni nanti. Dekat sini. Lepas tu ada dekat sini. Ni dia punya klip. Kalau yang dia punya ni macam ni, aku lupa aku akan tulis yang mana belah kanan, belah kiri. Yang ni aku tulis guna ni je, apa ni, liquid. Ni dia punya ni lubang. Lepas tu ni ada dia punya klip dia. Ada tempat skru kecil, aku simpan elok, tak bagi. Tengok dia punya ni betul-betul masuk dekat ni. Dekat sini. Hilang tak bagi. Okey, dah siap pasang sebelah. Tinggal pasang belah ni je lagi. Lompat lap 1, lap 2, lap 3 kali, biar tak ada tinggal kesan. Bila aku pakai balik petang Lepas tu pasang dia punya visor pula. nanti, macam baru keluar dari kotak depan. Sayangnya Nampak Macam sini dia ada ni, ada benda ni. Ni 3 ni, hampa masukkan je dekat dia punya lubang tu. Ni dengan sini. baru. memang baru. Aku senyum sendiri, tak perlu cakap banyak. Sebab kerja kemas memang buat aku jatuh Kalau dia tak rapat tu, hampa ketuk sikit. hati. Bersih luar, bersih dalam. Satu demi satu, aku pasang semula. Bila Okey, settle. klik dia rapat, hati pun lega. Lagi aku angkat kau dari rak. Air Cirets, debu pun aku tap. Bagi rendam, sabun masuk rapat. Kulit luar kilat, dalam pun sedap. Kesan hujan, kesan peluh. Aku gosok sampai halus, sampai ilok busa puci. Jalan satu lorong, bau lama hilang. Masuk angin segar. Tengoklah licin, Cepat-cepat. jangan panik, aku buat teliti. Tak main cincai, setiap celah aku singkirkan daki. Bersih luar, bersih dalam, satu demi satu. Aku pasang semula, bila klik dia rapat, hati pun lega.